Assalamualaikum. Selamat petang. Jadi hari ni cuaca turun gelap nak hujan. Jadi Assalamualaikum. Selamat petang. Jadi hari ni cuaca turun gelap nak hujan. Jadi hari ni kita nunggu customer kita lah dari Sungai Korok. Jadi hari ni kita tunggu dia ni di dekat klinik Punya Mak Ison. Tu klinik baru lah. Jadi yang di jalan belakang sana itu, jalan belakang sana tu bisa ke Pendang, Alus-Tak, semua dari sana. Yang jalan ni ke Sungai Petani, kok yang ke dalamnya lah Kampung Lubuk Reboh. Atas itu adalah Punya Mak Ison. Itu Sungai Petani Gurun. Jadi kita hari ini kita tunggu customer kita ni dari Sungai Korok, Jitra. Alhamdulillah rezeki hari ini. Sahabat semua, jadi untuk kali ini kita hantar daun pisang ini dekat SP. Kali ini untuk SP lah. Lepas tu ini customer baru ni. Ni customer baru yang ambil daun pisang dengan kita. Jadi mulanya dia tanya daun dengan kita ni, kita habat terus terang lah, daun kita ni daun pisang hutan kan gitu sih. Kalau daun pisang awak ni daun ada, cuma stok ni tak memadai kan gitu sih. Lagipun harga pun tak kena kan. Harga itu tak kena lah, sebab kalau pisang awak ni dia susah lah kita nak backup tu. Susah nak backup lah. Kalau dalam pisang hutan ni kita senang lah kita backup. Tapi kalau pisang awak ni kita susah nak backup. Pasal apa? Sebab tu dia pisang kampung. Jadi pun kita kena, kalau nak beli dekat orang, lepas tu kita jual balik dengan customer kita ni, harga dia tak kena. Harga dia tak kena. Pasal apa? Bukan pasal apa kan. Harga dia kena memang daun pisang awak ni. Awak nipa ke apa, intinya daun pisang awak memang boleh, dia kuat tahan lama. Cuma tu tadi kan masalahnya, kalau daun pisang awak ni kita susah nak backup. Sebab kita susah nak cari kan. Nak cari dekat kampung ni pun kita kena beli mahal. Nak beli mahal lah kan. Jadi kalau pisang hutan ni boleh kita backup. Jadi kita senang lah nak ambil. Jadi yang nak daun boleh roja kita no. Ya, tengok hujan sudah mai dah. Tengok hujan lebat tu. Ya Allah, hujan lebat. Ini hujan lebat. Kawasan Pendang itu udah hujan lebat. Cuman kawasan dia masih panas. Cuman tanah tu udah lebat lah tu. Panas dia dah berubah ni. Kelabu. Sahabat semua, kawan-kawan, jadi customer kita ni tersesat. Ikuti Google Map ni, dia tersesat sampai ke Kampung Siam. Jadi kita duduk tunggu ni. Sebab di sana pun dah hujan lebat tu kan. Dah hujan lebat, jadi dia tersesat . Jadi dia kena U-turn balik lah nak cari tu. Sebab dia baru pertama kali main. Baru pertama kali main dia. Jadi kena U-turn lah, sebab kan tak biasa jalan sini. Jadi kita nak tunggu saat dia. Alhamdulillah sahabat semua, jadi kita selesai penghantaran daun pisang
ada orang dari Sungai Korok. Dia ambil lah sebab tadi agak lama sikit tunggu kan. Pasal apa? Pasal dia kakak dengan abang itu, apa namanya dia, orang dari Johor Bahru. Orang dari Johor Bahru. Dia baru pindah dekat Kedah ni. Baru pindah dekat Kedah ni. Jadi agak tersesat sikit lah di Kedah tadi. Dia sampai ke Wat Kampung Siam. Dia west tu hantar sampai ke Kampung Banglo. Jadi kita nak tunggulah. Jadi hari ni kita perjalanan kita ni mau ke Sungai Petani lah. Hantar Sungai Petani lagi untuk dua tempat. Tapi cuaca hari ni alhamdulillah hujan lah. Hujan. Jadi inilah kampung Bukit Kuang. Kalau ke sana tu terus kita boleh pergi Pendang. Kita ini tapi cuaca di sana itu dia terang. Cuaca sana itu terang. Jadi kali ini kita akan pergi ke Sungai Petani. Jadi untuk kali ini kita akan melalui jalan highway lah. Biar cepat sikit kan. Cepat sikit. Jadi ni kiri kanan ni perkebunan lah. Ni atas ni hutan. Masih hutan lah. Di atas tu itu hutan semua. Jadi kita istilahnya kita melewati kiri dan kanan hutan. Kiri dan kanan hutan. Sini banyak lori-lori besar-besar. Lori tanah lah. Tapi kalau malam sini sunyi sahabat semua. Kalau malam jalan ni sunyi. Sunyi, tak ada siapa pun. Sebab penerangan pun tak ada ni, penerangan sebab kan hutan. Tapi seharusnya kalau hutan kita harus bagi penerangan kan. Tapi dia sunyi lah. Gelap kalau malam. Jadi di depan sana itu nanti ada kilang. Kilang Kulat. Kalau Indonesia dia bahasa dia lah. Bahasa dia itu kilang apa? Jamur. Kilang jamur. Jadi jalannya agak sikit menikung. Lama dah saya ni tak buat konten sebab sibuk kan. Sibuk nak buat apa pun tak boleh lah. Sibuk. Sebab sehari kita nak cuti sehari pun tak boleh lah ni. Direct terus, alhamdulillah rezeki. Allah bagi rezeki. Direct kan. Alhamdulillah. Ni customer orang ni customer baru lah. Itu adalah Gunung Cerai. Boleh tengok sendiri ya sahabat. Jadi perjalanan kita ni mau ke Sungai Petani. Jadi inilah jalan mau ke Petronas. Jalan baru lah. Ini tempat menjual buah sawit. Dan yang kiri ini adalah Kilang Kulat yang saya cakap tadi. Ini dah Kilang Kulat. Panjang ni sampai sana. Lepas daripada Kilang Kulat itu adalah kilang plastik. Kilang Kulat. Ni kilang plastik. Dulu ni tempat menyemai pokok sawit. Karena orang laku kan, terus dia dijual. Ni kilang kayu. Dulu ni kilang kayu ni. Dulu jaya di masanya kilang kayu ni. Banyak staf dia, pegawai dia. Dan ni sudah bankrupt ataupun bangkrut. Ni kilang kayu. Dan yang ni adalah kilang batu. Batu semen lah kalau Indonesia. Kalau di Indonesia ni bukan batu semen lah, bataku. Okay, jadi kita ni dah sampai di Kampung Bukit Kuang juga ni. Kampung Bukit Kuang. Saat kita sampai ni. Dan saat kita sampai dekat Sungai Petani ni, kita WhatsApp terus. Kita akan update lagi. Ya, okey. Sahabat, kita sampai dah dekat pelajar tol Sungai Petani. Jadi kita akan mengalah ke Bandar Puteri Jaya dan Taman Jati.
Pelajar Tol Sungai Petani Utara.